Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat berjumpa semula ke video 360 Kolej Komuniti Kepala Batas. Kami berharap anda telah menonton bahagian satu video ini dan mendapat sedikit gambaran serta informasi mengenai bidang teknologi pembuatan. Jom, kami akan membawa anda merasai pengalaman imersif, tetapi kali ini mengenai salah satu lagi sisi bidang teknologi pembuatan, iaitu automasi industri. Sebagai permulaan, saya ingin menjelaskan secara umum mengenai apa yang dimaksudkan dengan automasi industri. Automasi industri adalah satu bahagian di dalam bidang teknologi pembuatan yang semakin diberi perhatian sekarang. Dengan perkembangan teknologi dunia yang pesat berkembang, proses pembuatan produk di industri juga mengalami evolusinya yang tersendiri. Setiap proses pembuatan memerlukan production line yang optimum dan dapat mengurangkan kos pembuatan itu sendiri. Jadi, banyak proses manual di industri digantikan dengan sistem yang boleh beroperasi dengan sendiri dan tepat, di samping keselamatan juga dapat dipertingkatkan. Pengautomasian inilah yang dinamakan automasi industri. Automasi industri melibatkan beberapa elemen seperti penggunaan sistem pneumatik, sistem hidrolik, sistem electrical, programmable logic controller (PLC) dan sekarang dibantu dengan elemen Internet of Things (IoT) dan Artificial Intelligence (AI). Jadi, di Kolej Komuniti Kepala Batas, kita mendedahkan pelajar dengan elemen-elemen automasi seperti pneumatik dan hidrolik, elektropneumatik dan elektrohidrolik dan PLC. Kini kita berada di makmal pneumatik. Dalam bidang pembuatan, terdapat suatu bahagian yang dinamakan bahagian automasi. Automasi bermaksud proses di sini berlaku secara sendiri atau automatik mengikut program yang telah diatur cara. Antara elemen-elemen dalam sistem automasi ini adalah sistem pneumatik. Pneumatik menggunakan kuasa angin termampat untuk menjalankan sesuatu proses. Ia dibantu oleh sistem elektrik atau lebih dikenali sebagai elektropneumatik bagi melancarkan lagi pergerakan komponen-komponen pneumatik. Selain pneumatik, sistem hidrolik juga digunakan untuk membantu keseluruhan sistem automasi berfungsi dengan baik. Sistem hidrolik menggunakan tekanan dari minyak hidrolik bagi menggerakkan komponen-komponennya. Hidrolik biasanya digunakan bagi kerja-kerja yang lebih berat dan memerlukan daya yang lebih tinggi berbanding sistem pneumatik yang lebih mementingkan kepantasan dan ketepatan bagi sistem automasi. Selain sistem pneumatik dan hidrolik, terdapat satu lagi elemen yang penting dalam sistem automasi ini. Ia adalah PLC ataupun Programmable Logic Controller. PLC berfungsi sebagai pengawal atau lebih mudah dikatakan otak bagi sesuatu sistem automasi. PLC akan diprogramkan mengikut kehendak operasi pembuatan yang diperlukan. Contohnya, PLC akan mengawal pergerakan konveyor, silinder, motor, lengan robot atau robot arm, sistem alam dan kebolehfungsian sensor-sensor yang digunakan. Jadi, gabungan sistem-sistem yang ditunjukkan akan membantu operasi sistem automasi di industri menjadi lebih lancar dan berkesan.
Kami berharap anda dapat memahami dan merasai sendiri pengalaman secara ringkas dengan elemen automasi industri ini. Ia adalah elemen yang menarik dan akan terus berkembang selari dengan peredaran teknologi dunia masa hadapan. Kita sudah sampai ke akhir penjelajahan kita. Secara keseluruhannya, bidang pembuatan adalah bidang yang sangat penting dalam kemajuan dan pertumbuhan negara kita. Bidang ini semakin memerlukan tenaga mahir yang berkebolehan dari segi praktikal bagi memastikan setiap proses dijalankan dengan tepat, jitu dan sempurna. Di College Community, kita menumpukan kepada pembangunan kemahiran pelajar bagi melahirkan tenaga mahir untuk memenuhi keperluan industri. Di sini, lebih 98% pelajar bidang pembuatan telah berjaya mendapatkan pekerjaan selepas belajar ataupun melanjutkan pengajian di peringkat yang lebih tinggi.